Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar ibu? Saya hari ni keluar sekejap dengan anak-anak nak beli barang. Dah masak ke tu? Panas betul cuaca hari ni. Tiba-tiba mendung pula. Dah makan ke ibu-ibu? Saya jarang nak keluar. Kalau siang-siang hari ni, hujung-hujung minggu, jalan jam. Saya ambil peluang hari-hari biasa macam ni, hari-hari waktu bekerja, baru saya keluar. Tu pun sebelum pukul 4 kena balik, takut jam. Ni kat rumah belum masak lagi ni. Tapi dah sibuk keluar. Ambil peluang anak cuti, minta tolong teman, mak dia pergi keluar beli barang. Pun nak cepat-cepat balik. Bukan tak sempat nak masak lah. Dah mendung tu, nampak macam nak hujan je. Saya semenjak kahwin, saya tak pernah ada kawan. Anak-anak lah kawan saya. Dunia saya hanya dalam rumah tangga je. Bila anak-anak dah besar macam ni, mana anak pergi tu kadang-kadang orang sendiri ajak. Cuma kita keluar berjalan, cuma kita pergi sana sini. Sebenarnya bila kita dah berumah tangga ni, lebih baik kita kecilkan circle untuk berkawan. Terutama sekali kalau kawan perempuan. Sebab terkadang dalam rumah tangga ni, orang ketiga tu orang yang kita kenal, contohnya kawan baik kita, kadang-kadang kawan sepejabat suami lah sebagainya, macam-macam lah kes-kes macam tu. Itu kadang kita bila dah berumah tangga adalah lebih baik kita tak ada kawan pun tak apa, anak-anak lah jadikan kawan. Sebab di luar rumah tu pun kadang kita tak jamin suami kita tu boleh jujur ke tak, setia ke tidak. Dalam rumah suami bila keluar rumah dah bukan suami lagi korang. Betul tak? Beza dengan kita perempuan ni. Kita perempuan ni dalam rumah ke luar rumah ke semua nak dijaga. Kalau nak keluar pun elok keluar dengan suami, adik ke, anak ke, keluarga. Tapi itulah, kalau dapat jenis anak yang tak mau bawa ibunya ke mana-mana, payah juga. Budak-budak sekarang tahulah, ada tu kadang segan. Kadang pelik juga tengok, kenapa nak segan bawa ibu keluar. Dulu ibu kamu pun tak segan bawa kamu keluar. Ada saya tengok macam tu, segan nak bawa ibu keluar. Kenapa? Anak-anak lah dunia lepas kahwin. Suami, rumah tangga. Kadang-kadang ada orang yang dulu biasa bekerja, akan terasa lah mula-mula tu duduk rumah aja kan. Tapi bila lama-lama kita dah terbiasa, tak adalah. Tapi kalau ada anak perempuan lagi seronok korang. Ada geng. Saya tak ada anak perempuan, anak saya lelaki kan. Terpaksa dah diorang pun jadi melayan sikap mak diorang yang macam budak-budak ni. Perempuan. Kadang kau dah masuk dekat garden dengan Watson tu berjam-jam, baru keluar.
Tu kalau pergi kedai RM2 tu, DIY, ikut shop. Lupa mak dia jalan keluar. Sabar ada orang ikut. Syukur Alhamdulillah jugalah. Anak-anak sabarlah yang kena maknya ni. Kalau jenis yang tak sabar tu, macam mana lah agaknya. Panas betul cuaca ni hari ni. Dah dekat pukul 4 petang ni pun masih panas kat Melaka ni. Ni tengah tunggu anak ni beli barang. Tak kuasa saya nak turun kereta, tunggu je lah dalam kereta ni. Panas. Saya kalau panas memang tak tahan. Nanti sakit kepala kena panas ni, migraine. Tu saya suka keluar malam, jarang saya keluar siang hari ni. Sebab panas tu tak tahan. Masa muda-muda dulu boleh tahan lagi, dah tua-tua ni. Takut tengok matahari ni panas. Nampak sangat dah tua tu kan. Sekejap lagi balik kan nak masak. Masak untuk makan malam je. Ingat nak masak sambal Jawa. Teringin pula saya sekali masak sambal Jawa tu sedap juga. Satu jenis. Tapi semua ada. Ada tempe, ada sayur, ada tahu, letak hati ayam, sedap. Kadang-kadang duduk dalam rumah je pun pening juga kepala kan. Kadang-kadang keluar macam ni, cuci mata macam ni, lapang juga fikiran tu seketika. Hilang juga stres tu kadang. Tapi kalau anak dah kerja, tak ada masa lah nak keluar. Ni kalau cuti ni bolehlah teman saya keluar berjalan. Panas betul cuaca. Sekejap saya tunjuk kan, panas. Nampak tu. Dah pukul 4 dah ni, tapi panas lagi. Panas terik. Tu kalau berjalan kat luar tu, sakit kepala. Panas. Okeylah korang, tu je lah saya nak bebel hari ni. Bebel kosong je. Okay, bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah jadi juga sambal Jawa saya. Alhamdulillah, syukur untuk rezeki hari ni. Okey, terima kasih.